Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Hashtag Forever Alone Ranger. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan juga yang sebelumnya. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya muat naik video yang terbaru. Nak bagi komen pun boleh, tak ada masalah. Baiklah. Inilah harinya selepas lebih seminggu, rasanya 9-10 hari berada di bumi Eropah. Masanya sudah tiba untuk saya pulang ke sarang, kembali ke Malaysia. Hari ini itu sahajalah perjalanannya dari Venice. Saya akan terbang ke Doha, transit selama tak sampai 3 jam, sekejap saja. Kemudian dari Doha ke Kuala Lumpur. Apa yang menariknya, kali ini penerbangan saya berbeza-beza. Macam waktu saya ke Sydney tempoh hari, dari KL ke Manila saya naik Malaysia Airlines, dari Manila ke Sydney saya naik Philippine Airlines. Kali ini dari Venice ke Doha saya naik Qatar Airways, kemudian tukar di Doha saya naik Malaysia Airlines, kembali ke Kuala Lumpur. Jadi agak menariklah untuk melihat transisi dari satu syarikat penerbangan ke syarikat yang lain. Perkongsian kod katanya ataupun kod sharing, sebab saya tempah melalui laman web Qatar Airways, dan kod untuk penerbangan kedua tu ialah QR4991, tapi secara rasminya kodnya adalah MH161. Jadi agak menarik untuk melihat sistem ini berfungsi, sebab saya pun jarang naik penerbangan bersambung ataupun transit kan. Jadi ayo kita ke lapangan terbang. Thank you. To the right, please. I did it for safety reasons, Joe. Safety reasons? Well, with the exception of handheld portable electronic devices in flight mode, the use of electronic devices is not permitted to take off and landing. Who are you talking to? Such devices.
Baiklah, selepas perjalanan selama 5 jam lebih dari Venice, saya kini tiba di lapangan terbang antarabangsa Hamad, Doha. Bertemu kita kembali selepas 2 tahun. Kalau anda ingat di vlog saya ke Qatar sempena Piala Asia, anda boleh tengok di sini nombor 1. Inilah lapangan terbangnya. Mengambil memori sedikit. Jadi kita tunggulah dia 2 jam lebih sebelum penerbangan seterusnya pulang ke Kuala Lumpur. Ini aja. Bagi ini aja. One pair, one girl, one boy. Yeah. Boleh jalan? Yang mutas kan? Baiklah, selepas menempuh perjalanan
lebih kurang 5 jam lebih dari Venice ke Doha, dan kemudian lagi 7 jam lebih dari Doha ke KL. Alhamdulillah saya dah sampai selamat kembali ke tanah air, bak kata pramugara Malaysia Airlines tadi. Maka dengan ini tamatlah sudah kembali saya selama seminggu setengah ke benua Eropah buat julung kalinya. Pengalaman yang amat bermakna. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tak ada sebarang masalah yang terlalu merisaukan. Ya, memang syukur saya dapat menjejakkan kaki ke satu lagi benua. InsyaAllah ada rezeki kita ke bahagian lain Eropah pula, ke mana dan bila, mungkin seawal tahun depan. Sebab tahun ni dah ada agenda lain lah. Ya, apa-apa pun terima kasih kerana mengikuti kembara saya yang bermula di Zurich, kemudian ke Lausanne, Geneva, dan seterusnya ke Itali, Milan seketika, Venice dan Cortina d'Ampezzo sebelum Sekolah Olimpik musim sejuk. Terima kasih atas kesudian anda untuk menonton siri vlog saya ini. InsyaAllah kita akan bertemu di siri ataupun di musim yang selanjutnya pada bulan September nanti. Ada apa? Anda kena tunggulah. Apapun, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa share, like, subscribe. Sila berikan komen apa yang anda nak tahu tentang kembara saya di Eropah. Berapa banyak belanja ke apa ke, bolehlah beri komen untuk memenuhkan lagi, memeriahkan lagi saluran YouTube saya. Okay, Abang Umi Kalong Syakir Syahida, I love you. Salam mesra dari saya, Syafiq Ashraf, #Forever Lone Ranger.